Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Hi, how are you guys? I'm good. I'm I'm good, fine. How ma'am. about you, sir? I am fine too, Alhamdulillah. Okay, guys, could you read to me what you can see on the screen? Learning English with Maisie, 2026 June 3-day week 1. Week 1. Okay, good job. Okay, learning with me June 2026, Tuesday, week 1, meaning that the screen is functioning very well. Now I'm going to write down the date and the day for today in your notebook right now. And then I'm going to tell you about the rules during online learning. The first one is you have to be very, very quiet during the explanation. Number two, please focus in the class and make sure there are no noises around you. Number three, raise your hand if you want to show that you have done the job, and also raise your hand if you want to ask me something. Just use a button in your Zoom devices. Number four, write down the notes that you can see on the screen. And the last one is communicate, meaning that you have to take part in the learning activity throughout the session. So these are the 5 rules that you need to know during online learning. Okay, guys. Before we start our class, I'm going to say hello Navinesh, hi Amar, hi Afan, hello Anas, hi Aiman, hello Hanania. Welcome to the first session of June 2026. Okay, without further ado, I'm going to introduce to you the topic for today, which is conjunctions. Okay, conjunction ni dah kita belajar pada minggu yang lepas. Dan conjunction ni kamu dah salin maksudnya. What are conjunctions? Conjunction are words used to connect words, phrases or clauses in a sentence. Sir. Okay. Sir. Yes, saya. Tangan ni kena salin. Conjunction Tak perlu. Dah salin dah hari tu. Tapi saya cakap conjunction ada 3 kan? Ada 3. Ya, ada 3. Betul. So hari ini kita akan belajar yang ketiga. Which is, sebut ramai-ramai. Correlative. 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 Okay, now kita akan belajar correlative conjunctions. Okay, salin tajuk correlative conjunctions. Ya, sir. Okay, conjunction correlative. Okay, dah selesai? Dah salin ke belum? Dah. Dah. Salah. Okay, tak apa. Silakan salin dulu. Dah, sir. Okay, dah? Okay. Jom kita ke page yang berikutnya. Apa itu correlative conjunction? Correlative conjunctions show the connection between two words, phrases, or clauses in a sentence and are used in pairs. Okay, correlative conjunction ni menunjukkan perkaitan di antara dua perkataan ataupun dua frasa ataupun dua klausa in a sentence dalam satu ayat dan selalu and are used dan digunakan secara in pairs,
pasangan. Okey, sila Ni kata salin. hubung. Sir, ni kata hubung. Ya, sila salin. Dah salin ke belum? Belum. Dah, sir. Dah. Semua dah? Ya. Dah, sir. Okey, good job. Okey, sekarang kita akan pergi page yang berikutnya. What are correlative conjunction? Inilah yang correlative conjunction. Okey, sila salin dulu. Sir, dah. Siap. Okay, good job. Yang lain? Untuk kawan-kawan yang lain dulu. Dah. Dah, sir. Okay. Siapa yang belum lagi? Siapa yang belum? Semua dah? Okey, kalau semua dah, kita pergi page yang berikutnya. Kita nak tengok macam mana penggunaan correlative conjunctions. Okey, both and. Nampak terus salin. Terus salin.
Sambil-sambil salin tu saya akan terangkan. Okay, used to emphasize the link between two things. Example, both Ali and Abu are agree pula. Agree to go to KL. Yang kedua, Jason plays both football and volleyball at school. Dah saya. Dah. Okay, good. Siapa yang dah siap? Dah? Okay, sebagian berikutnya boleh? Okay. Berikutnya, just as. Okay. Lepas tu so. Used for showing that there is a connection between two situation or action. Dia nak tunjukkan ada perkaitan di antara dua situasi ataupun dua perbuatan. Cuba tengok. Just as the sun sets in the west, so does it rise in the east. Yang berikutnya, just as laughter bring joy to the heart, so does kindness to the soul. Tu maksud dia lah. Ayat contoh dia. Okay. So, just as the sunset in the west, seperti mana matahari naik di barat, begitu juga, matahari tenggelam di barat, begitu juga. So, begitu juga, it rise in the east. Dia timbul di sebelah timur. Macam tu. Okay, sila salin. At least kamu faham lah penggunaan ni. Kamu tak mendalami sangat pun tak apa. At least kamu dah jumpa, dah kena expose dengan bentuk macam ni. So nanti bila kamu baca, buat ayat, kamu bolehlah cuba-cuba guna buat ayat begini. Sebab dia akan menjadikan ayat kamu istimewa.
Dia baru masuk ke tu? Ya, cikgu. Okey, selamat datang. Terus salin, eh? Hari ini kita Ya, belajar correlative conjunctions. teacher. Okey, baik. Yang dah siap boleh angkat tangan. Ya. Thank you. Yang dah siap. Okey, Aiman, Amar dan juga Amin. 3A. Dah siap ke belum? Saya dah siap. Dah siap dah? Dah. Saya pun. Okey, kita pergi berikutnya. Okey, sekarang kita nak guna not only dan juga but also. Not only but also. Okay, used to emphasize that something else is also true. Dia nak bagi tahu yang A pun betul, yang B pun betul. Tengok ayat dia. I like not only apples but also bananas. Yang kedua, she enjoys not only swimming but also playing soccer. Macam tu. Okay, sila salin. Siapa dah salin, boleh angkat tangan. Thank you, Afan.
Saya dah siap, sir. Okay, thank you. Yang lain? Ya. Ya, Sir. dah siap. Dah siap ke? Boleh tak nak tengok yang tadi? Yang tadi, sekejap, kawan Sekejap. tak siap lagi. Baik kawan siap ni dulu, nanti baru kita pindah yang tadi. Okay. Semua dah siap ke belum? Sila respon supaya saya tahu. Supaya saya boleh Dah, sir. pindahkan. Okey, kalau macam tu kita pergi begini. Okey, yang tak siap tadi boleh salin yang ini balik. Dengan cepatnya. Sir. Dah? Tak angkat tangan pun yang dah siap? Dah, okey. Dah. Kita teruskan yang berikutnya. Rather than. Okay, used to express alternative and preferences. Alternative dan juga preferences. Dia nak tunjuk perbezaan lah. So, I would rather eat pizza than eat salad. Saya lebih suka makan pizza berbanding makan salad. They would rather go to the park than stay at home. Mereka lebih rela pergi ke taman berbanding duduk di rumah. So ini nak menunjukkan uh, alternatif. Okey, sila salin. Tolong angkat tangan untuk menunjukkan kamu dah siap. Okay, thank you.
Sir, Hmm, kalau ada render tu depan dia kena ada wood je. betul. Macam kat sini ada wood lah. Okay, salin terus ha. Yang tak salin. Sir, dah siap, sir. Angkat tangan please. Okay. Okay. Thank you. 3 orang dah siap. Ya, sir. Empat orang dah siap. Lima orang dah siap. Siapa lagi yang tak siap? Amar belum siap. Amar belum siap. Okay, thank you. Berikutnya, whether or. Okay, cara guna dia, used to express doubt or choice between two possibility. Dia digunakan untuk mengekspresikan doubt, keraguan ataupun pilihan di antara dua kemungkinan. Okay, he seemed undecided whether to go or stay. Yang kedua, I'm thinking about whether to buy the red shirt or the blue one. Okay, sila salin. Siapa dah siap, boleh angkat tangan. Laju Anas. Thank you, Afan. Good job. Ini kamu salin je, kita nak bagi at least kamu didedahkan lah tentang grammar correlative conjunctions. Sebab kadang-kadang memang ada, kalau kamu belajar English yang lebih tinggi, kamu akan jumpalah perkataan-perkataan yang begini.
Thank you. 4 orang dah siap. Empat orang dah siap. Ya, sir. Sudah, dah 5 orang dah siap. Dah, sir. Okey, siapa yang belum? Dah. Dah, sir. Okey. Berikutnya. Either dan juga or. It is used to connect two choices. Dia digunakan untuk menyambung dua pilihan. Okey, cuba tengok ayat dia. You can either have an apple or a banana for your snack. Ayat yang kedua, I can either wear the blue shirt or the green one for the party. Okay, dia nak tunjuk dua pilihan. Okay, sila Salin. Kalau yang dah siap, bolehlah angkat tangan.
Dah, baru 3 orang. Dah, sir. Baru 5 orang. Kita tunggu lagi 2 orang siap. Sis. Aiman dah siap ke belum, Aiman? Dah. Angkat tangan. Aiman cuba guna emoji, bukan emoji, satu button yang, pandai pun Aiman. Very good. Bukan apa, semengira. Semengira. Bila kita, kalau kamu bagi tahu dah, kita tak ingat siapa yang sebut kadang-kadang sebab kadang-kadang dia tak nak hijau dekat tau. So, kamu kena angkat tangan. Berikutnya. Neither or no. Yang tadi tu lebih kurang sama juga. Dia mengenai dua-dua pilihan. Tetapi kali ini dua-dua tak nak. Faham tak? Dua-dua tak nak. Macam Dua-dua, negatif. dia tak nak, dia tak nak. Okay, it used to make negative statement connecting item. We use it when we want to see that two or more things are not true. Ini tak payahlah tengok. Kamu silent juga untuk pemahaman kamu. Tetapi bahasa Melayunya, dia adalah pilihan. Tetapi dua-dua tak nak. A tak nak, B pun tak nak, C pun tak nak, D pun tak nak. So, guna ayat ni. Cuba tengok contoh ayat dia. I can neither swim nor ride a bike. Saya tak boleh berenang ataupun menunggang basikal. Yang kedua, he like neither pizza nor hamburger for dinner. Dia tak suka pizza ataupun hamburger untuk dinner. Ingat, dua-dua ni dia sebut tapi dua-dua ni dia tak nak. Faham tak? Nak. So, kena guna neither. Okay, sila salin. Siapa dah siap, angkat tangan. Saya dah siap. Very good. 3 orang dah siap.
Aiman dan juga Amar dah siap ke belum? Dah. Amar dah siap ke belum? Amar? Siap dah. Siap dah, very good. Thank you. Berikutnya, no sooner than. Okay, apa penerangan dia? Used to show that one thing happen immediately after another thing. It is often used with the past perfect. Okay, yang ni kan apa dia cakap tau. Dia kata dia nak bagi tahu sesuatu perkara berlaku selepas sesuatu perkara. Sesuatu perkara berlaku selepas sesuatu perkara. Cuba tengok contoh dia. No sooner did I leave the house than it started raining. Tak lama selepas saya meninggalkan rumah, kemudian hari pun hujan. Contoh yang kedua. No sooner had they reached the beach than they saw dolphin swimming. Tak lama lepas mereka sampai di pantai, kemudian mereka nampak ikan lumba-lumba berenang. Okey, itu yang dimaksudkan. Sesuatu selepas sesuatu. Okey, sila salin. Siapa dah siap boleh angkat tangan. Thank you, Afan. Good job. Thank you. Yang lain dah siap ke belum? Belum.
Aiman, Amar, Amin dah siap ke belum? Sikit lagi. Okey. Dah, sir. Okey. Aiman, Amar. Kalau seperti berikutnya okey ke? Boleh? Okey. Seperti yang berikutnya. Okey, such and that. Penerangan dia used to express the cause and the result of a situation. Dia menunjukkan punca dan kesan. Punca dan kesan. Cuba tengok. The cake was such a big size that we couldn't finish it. It was such a hot day that we went swimming in the river. Dia nak tunjukkan, nampak kat situ. A big size punca dia. Kemudian apa kesan dia? We couldn't finish. Punca dia hot day. Lepas tu dia punya result dia, apakah perbuatan dia lepas tu? We went for swimming. So ini adalah mengenai cause and result. Okey, siapa dah siap? Boleh angkat tangan. Okey, Afan dah siap. Navinesh, Aiman, Hanania, Amar dan juga Amin. Dah, sir. Okay, good. Okey, seperti yang berikutnya boleh? Saya tunggu. Tak siap lagi. Okey. Dah. Dah ke belum? Saya dah siap. Okey, berikutnya. Hardly, when. Hardly, when. Apa itu? Used to express. Digunakan untuk menunjukkan that one thing happened immediately when another after another. It is often used with the past perfect. Dia nak tunjuk jugalah benda ni habis selepas
immediately after another. Happen immediately after another jugalah. Maksudnya dia berlaku selepas yang dah berlaku. Cuba tengok contoh ayat. I had hardly finished my breakfast when the bus arrived. Saya kepayahan, saya tak sempat nak habiskan breakfast saya apabila bas tiba. Yang kedua, he had hardly left the house when it started raining. Dia um, dia payah nak tinggalkan rumah when it started raining. Apabila hari hujan. Okey, sila salin. Pada dah siap salin kat tangan tau. Thank you, Anas. Good job. Thank you, Hanania dan juga Amar. Ya, sir. Sudah? Boleh tak saya bagi page yang berikutnya? Tunggu sir sekejap lagi. Okey, baik. Okey. Rasanya saya boleh bagi page yang berikutnya. Boleh? Boleh sir. Boleh. Okey, practice. Kena Okey. salin. Ini tak perlu kita buat practice. Okey, berdasarkan nota yang kamu bagi tadi tu, saya nak kamu jawab. Okey, ready tak? Are you ready, guys? Yes. Ready, Okey, good. Okey, kita mulakan dengan Navinesh. Baca dan jawab. I like apples orange. I like both apples and oranges. Betul. Good job. Thank you. Afan. Yes, sir. Teruskan. Bila matahari... Not only the sunrise, but also the moon at night. Okey, hampir tepat. Cuma dia nak bagi tahu apabila matahari menaik, Okay. maka bulan pun begitu juga. Okey. Apa jawapan dia? No sooner the sunrise,
Then does the moon at night? Hampir tepat. Tapi sebagai tolong Oh. kamu, Afan, jawapan dia yang ini. Oh. Baca Just balik. just as the sun just as the sun rise, so does the moon At night. so does the moon at night. Thank you so much. Very good. Okay, berikutnya Anas. Jom. Apa ni? Bukan saja saya ada bola merah, saya juga ada bola biru. Neither do I have a red ball nor I have a blue one. No, itu tidak. Okey, jawapan dia setolong. Jangan risau, Anas. Yang ini. Cuba baca balik. Not only do I have a red ball, but also I have a blue one. Thank you. Very good, Anas. Aiman, teruskan. I would rather have an ice cream than cake for dessert. Betul. Good job. Thank you, Aiman. Berikutnya, Hanania. Whether it's rain or shiny, we will have fun at the park. Betul. Thank you so much. Good job. Okay, Amar. You can have the green cupcake. Sama ada kamu nak dapatkan cupcake hijau pun boleh ataupun cupcake kuning. So, apa jawapan dia? Not only. Amar, dia mengenai pilihan. Pilihan yang kamu kena pilih salah satu. Apa jawapan dia? Either you can have the green cupcake or the yellow one. Betul, thank you. Okay, Amin, ready? Amin? Yes, sir. Dua-dua tak suka berenang. Both the cat and the dog likes to swim. Diorang dua-dua tak suka berenang. Tolong, jangan risau. Cuba jawapan. Neither the cat nor the dog likes to swim. Betul. Good job. Amin. Berikutnya Navinesh. No sooner had she finished her homework than she went to bed. Very good. No sooner. Berikutnya Afan. The ice Teruskan. cream was is that answer? The ice cream was. Saya cari jawapan. Okay. Tak apa, tolong kamu. The ice cream was tempat kosong a treat. Oh.
Okay, dan the membuatkan idea semua orang sukanya. that everyone enjoy it. Betul. Good job. Thank you. Fine. Okay. Berikutnya Anas. Okay. Saya ke, sir? Ya, Anas, betul. Just as had I finished my sandwich, so the bell rang for recess. Okay, jawapannya yang ini. Cuba sebalik. Hardly had I finished my sandwich when the bell rang for recess. Betul. Okay, thank you Anas. Good job. Okay. Berikutnya, practice B. Aiman. Sir, praktisi ada. Tak ada. Okay, practice B, teruskan Aiman. Sebagai clue. Both the cat and the dog are sleeping on the couch. Very good. Okay. Tadi Amai kan? Sekarang Hanania. Teruskan Hanania. Terbantu jangan risau. Okay, sambung je. Hanania, apa jawapan? Just and the flowers bloom in the spring. So do the tree become green. Betul, very good Hanania. Thank you so much. Amar. Sila jawab sebagai clue. Not only did I finish my homework, but I helped my sister. But I also helped my sister with hers. Okay, good job. Thank you, Amar. Amin. Teruskan Amin. Yes. I would rather play volleyball berbanding football. I would rather play for volleyball than football. Thank you. Good job. Very good. Welcome. Navinesh. Tolong. Okay, cuba jawab. Whether we go to the beach or stay home, I will have fun. Betul. Thank you, Navinesh. Afan. Neither you can choose the purple shirt or the orange one. Okay, either sebenarnya. Baca balik. Or either you can choose the purple shirt or the orange one. Thank you. Good job. Berikutnya, Aiman. So, clue nak risau. Betul, neither. Neither my mom or my dad knows how to cook spaghetti. Nor my dad.
Okay, Not. thank you. Good job, Aiman. Hanania. Okay, Hanania teruskan. No sooner did the movie start then it began to rain outside. Thank you. Good job. Ammar. The curry puff was such a delight. Sambung. The curry puff was such a delight that everyone asked for seconds. Okay, itu kegunaan dia. Such a delight that everyone asked for seconds. Okay, next. Okay, ini sebuka last. Siapa nak jawab yang ni? Agak-agak. Saya, sir. Saya, sir, Hai. saya. Saya, please, saya. Saya nak try. Try dulu. Saya juga lah. Sir, saya. Siapa-siapa je. Siapa-siapa je cakap dulu. Not sooner did the bell, hardly did the bell ring when the students rushed out of the classroom. Yes. Very good. Okay, good job. Okay, hari ni kerja kamu adalah pengenalan tau. Kita tak go deep. At least kamu dapat tengok lah dia punya asas. Sebab apa? Memang ada dalam penulisan BI. Memang ada. So, introduce dekat kamu bentuk-bentuk grammar yang susah ni. Kan ni susah punya ni. Susah gila-gila. Tetapi memang tujuan dia begitu. Memang kita introduce untuk para pelajar supaya dia tidak, apa kata, macam bahasa mudahnya, tak terkejut lah. Tak terkejut bila berjumpa dalam ayat. Kamu faham, oh begini perbandingan, ini menyatakan pilihan. So bila kamu buat bacaan dekat sekolah menengah nanti ke, ataupun bahan bacaan yang tinggi ke, kamu tidak terkejut sebab kamu dah jumpa apa yang saya ajar kamu ni. Memang sesengaja bagi susah untuk kamu, untuk introduce dekat kamu, untuk expose untuk kamu, supaya kamu ada prior knowledge dalam bentuk sentence structure yang menggunakan correlative conjunctions. Alhamdulillah kamu dapat kenakan awal-awal. Nanti bila kamu dapat amalkan, kamu salin benda ni, dah siap nanti kamu insyaAllah lah dapat gunakan. Tak dapat guna semua pun tak ada masalah. Guna either or ataupun neither no pun boleh dah. Yang kamu ingat lah, yang mudah kamu ingat. Dia akan bantu kamu dalam penulisan kamu. Okey, sila pastikan kamu send nota dalam tempoh 24 jam. Dan saya nak kamu hantar pada saya dekat grup pun boleh. Dan nak hantar dekat saya pun boleh secara personal. Tiada masalah pun. Yang penting nota disiapkan. Okey, kita sampai di penghujung rancangan. Ina Vinesh. Yang ni kena salin. Kena salin nanti lepas bagi nota nanti tau. Okey. Kita nak ucapkan thank you Amar, thank you Navinesh, thank you Afan, thank you Anas, thank you Aiman, thank you Hanania, thank you Amin. Okay, kita jumpa lagi next week untuk second session of June 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Thank you semua. Next, Bye. Okay, good night. See you next week guys. Okay, sir. Bye. Okay, good night.